Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk punca penghalang ketenangan hati melalui kuliah YouTube Syekh Dr. Haji Jahid Haji Siddiq Al-Khalidi bagi subjek Tasawuf dan Tarekat Sufi IBUM 3172 disediakan untuk Dr. Ahmad Atta bin Mukhtar. Sebagai mukaddimah, tugasan ini disediakan bertujuan untuk membuat transkripsi isi ceramah bertajuk Punca Penghalang Ketenangan Hati oleh Syekh Dr. Haji Jahid Haji Siddiq Al-Khalidi yang berdurasi selama 48 minit dan 47 saat daripada YouTube channel Manara Studio. Ceramah ini membincangkan aspek kerohanian manusia, khususnya berkaitan faktor-faktor yang menghalang ketenangan hati, punca kegelisahan jiwa serta bagaimana manusia sering terjerumus dalam keresahan batin walaupun memiliki kehidupan yang kelihatan sempurna dari sudut zahir. Perbincangan ceramah ini selari dengan disiplin ilmu tasawuf yang menekankan penyucian hati dan hubungan antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagai pendahuluan, ketenangan hati merupakan anugerah terbesar yang dicari oleh setiap manusia. Namun, dalam realiti kehidupan hari ini, ramai manusia hidup dalam keadaan gelisah, resah, tertekan dan tidak tenteram, walaupun memiliki kekayaan, kedudukan dan kemewahan dunia. Okey, seterusnya kita pergi kepada huraian dan isi yang dapat diperolehi melalui ceramah ini. Okey, ada beberapa poin yang kita boleh dapat. Okey, yang pertama ialah dalam ceramah tersebut antara poin terpenting ialah menerangkan tentang hakikat ketenangan hati, di mana saya pecahkan tiga jenis hakikat ketenangan hati yang diterangkan dalam ceramah tersebut, di mana yang pertama ialah mitos ketenangan duniawi, di mana ketenangan ni tidak boleh dibeli dengan harta dan kekayaan. Ia juga bukanlah status, di mana tidak diperoleh melalui ketinggian pangkat ataupun kedudukan sosial. Yang ketiga adalah ramai menyangka pemenuhan keperluan duniawi adalah kunci kebahagiaan. Okey. Jadi sebenarnya keterangan duniawi itu adalah mitos semata. Okey. Jadi yang kedua ialah cara untuk mencapai hakikat keterangan hati ialah bukan cara. Antara sebab kenapa tiadanya keterangan hati adalah paradoks mengejar dunia, di mana semakin dikejar dunia ini semakin jauh keterangan hati kita, di mana keinginan duniawi yang tidak terbatas menjauhkan manusia daripada keterangan jiwa. Dan seterusnya, akibat mengejar dunia juga menyebabkan kekosongan jiwa. Kehidupan zahir mungkin nampak sempurna, namun hati tetap merasa gelisah. Okey, jadi poin yang terakhir ialah fitrah penciptaan hati, di mana sebenarnya hati ni tujuan utama dia adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal dan sentiasa mengingatinya serta melakukan amal ibadah dan meninggalkan segala larangannya. Okey. Seterusnya ialah apa punca kegelisahan hati ni sebenarnya? Apabila hati ini dipenuhi segala benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya cinta kepada perkara dalam dunia terlampau. Ia akan menyebabkan hati kita menjadi kosong dan tidak tenteram. Dan saya bawakan satu kata-kata di mana ketenteraman sebenar hanya hadir apabila hati kembali kepada penciptanya. Okey, seterusnya ialah poin yang kedua yang penting di dalam isi ceramah tersebut adalah cinta dunia yang berlebihan, di mana ada tiga konsep yang kita boleh faham dalam cinta dunia yang berlebihan ni, di mana dunia sebagai matlamat utama, iaitu apabila kita jadikan dunia ni sebagai matlamat kita sehingga sanggup mengorbankan agama, akhlak dan ibadah kita, maka terjadilah nombor dua tersebut, iaitu akan berlakunya ketidaktenangan hati seperti belenggu emosi, jiwa,
takut kehilangan, bimbang, tak cukup dan tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Okey. Jadi sebenarnya dalam konsep cinta dunia berlebihan ni, kita perlu faham satu prinsip, iaitu nombor tiga tersebut, di mana sepatutnya dunia ni berada di tangan, bukan di hati. Okey. Apabila kita meletakkan dunia ni di tangan sahaja, so dia tak akan masuk ke dalam hati kita. Jadi kita buat apa-apa perkara dekat dunia ni, tak adalah sampai kita terlampau nakkan dunia tu, macam tu. So bila kita tak letak kat dunia tu dalam hati, maka kita akan capai ketenangan lah. Okay. Jadi kita perlu elakkan cinta dunia yang berlebihan. Okay. Seterusnya adalah poin yang ketiga, iaitu kelalaian daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saya datangkan 4 poin yang penting berdasarkan poin kelalaian daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu punca penghalang ketenangan hati, cabaran dunia moden, erti zikir yang sebenar dan akibat hidup tanpa zikir. Okey, di mana antara punca penghalang ketenangan hati adalah apabila kita kelalaian melakukan amal ibadah, iaitu kita mengabaikan semua amalan serta kita tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala secara konsisten. Okey. Jadi apa yang akan jadi? Macam saya cakap tadi, hati akan mudah kosong, mudah dibisik oleh nafsu dan mudah dibisik oleh gangguan syaitan yang menyebabkan kita melakukan banyak perkara maksiat. Dan seterusnya ialah perkara yang tidak boleh lari as fitrah kita sebagai manusia, iaitu cabaran terhadap dunia yang moden ini. Okay, memang dunia ini penuh cabaran, tapi itu tak bermaksud kita tidak boleh, kita perlu mengikuti cabaran tersebut. Kita sebagai manusia mampu melawan cabaran dunia moden ini, di mana cabaran dunia moden ini adalah apabila kita terlalu sibuk urusan duniawi, yang akhirnya menyebabkan kita hanyutlah dalam kelalaian dunia ini dan kita melupakan matlamat kita, iaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi ini. Okay, seterusnya erti zikir yang sebenar. Okay, ramai orang baca zikir hanya sekadar lisan saja, tapi tidak memahami apakah fungsi dan maksud sebenar apabila kita berzikir itu. Okay. So sebenarnya apabila kita menghayati zikir-zikir yang kita lakukan itu, sebenarnya ia menunjukkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita, dan ia menzahirkan kesedaran dalam setiap perbuatan kita atas muka bumi ini. Dan tanpa kita sedar, jika kita hayati zikir, sebenarnya kita telah melibatkan Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan perbuatan kita atas muka bumi ini. Dan seterusnya yang terakhir ialah apa yang jadi jika hidup kita langsung tak pernah berzikir. Okay, langsung tak pernah menyebut nama Allah. Okay, so apa akan jadi? Hati kita akan terus diselubungi kegelapan, di mana apabila hati ni tidak diseimbangi dengan agama, maka kita akan rasa kosong lah. Kita healing lah macam mana pun, tapi kalau tak melibatkan zikir, baca Al-Quran, solat, kita tetap akan rasa kosong, seolah ada je benda yang tak kena dalam kehidupan seharian kita, dan akhirnya menyebabkan kita sentiasa berlaku keresahan dan tidak tenang sepanjang masa. Okay. Baik, seterusnya di dalam huraian dan isi ceramah yang telah pun disampaikan oleh Syekh Haji Siddiq itu, beliau menyatakan juga berkenaan dengan penyakit-penyakit hati. Baik, mana penyakit-penyakit hati yang telah beliau sampaikan ada 4 yang telah pun beliau bincangkan. Yang pertama adalah penyakit hati sebagai penghalang kepada ketenangan. Kenapa? Kerana penyakit hati ini ada beberapa komponen seperti hasad dengki, iri hati, sombong, ujub, riak dan sebagainya. Ini adalah faktor utama yang menghalang hati kita untuk berasa ketenangan. Kemudian yang kedua adalah sikap tidak pernah berasa syukur, iaitu tak ada sifat syukur dalam hati, yang mana penyakit hati menyebabkan seseorang sentiasa membandingkan diri dia dengan orang lain. Dia tak puas hati dengan apa yang dia dapat, dia nak seperti mana orang lain nak. Itu adalah contoh sikap tidak pernah bersyukur.
Kemudian yang ketiga adalah keresahan berpunca daripada persaingan dan kebencian. Hati yang dipenuhi dengan penyakit ini sentiasa resah kerana terperangkap dalam persaingan, kebencian dan ketidakpuashatian terhadap orang lain. Seterusnya, keperluan untuk merawat penyakit hati. Selagi penyakit hati tidak dikawal dan tidak dirawat dengan baiknya, selagi itulah ketenangan sebenar ataupun ketenangan hakiki tidak akan dapat hadir dalam diri manusia. Seterusnya, uh, seterusnya adalah berkenaan dengan seseorang yang jauh daripada taubat dan muhasabah. Iaitu yang pertama, dosa adalah fitrah manusia. Kita sebagai manusia memang tidak memang tak akan terlepas daripada melakukan dosa, sama ada sedar ataupun tidak sedar. Kemudian yang kedua, dosa tanpa taubat akan mengeraskan hati. Kerana di dalam dosa tanpa taubat ini, dia akan membuatkan seseorang itu tidak akan merasa mahukan muhasabah, tidak akan merasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dosa menjadi hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan dosa yang berterusan akan menjadi penghalang antara hamba dengan Khaliq. Yang keempat, taubat sebenar membawa kepada ketenangan, iaitu taubatan nasuha. Taubat yang hakiki akan melibatkan penyesalan, meninggalkan dosa dan tekad untuk berubah. Seterusnya, membuka jalan menuju rahmat Allah. Seterusnya, isi ceramah yang terakhir adalah bagaimana seseorang manusia itu mahu mendapat jalan menuju kepada ketenangan hati. Iaitu ada 4. Yang pertama, kembali kepada Allah sebagai jalan ketenangan. Ketenangan hati hanya mampu dicapai apabila hati kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sikap tunduk, redha dan berserah. Hati yang tunduk, redha dan berserah sepenuhnya kepada ketentuan ilahi akan mudah memperoleh ketenangan. Yang ketiga, amalan sebagai wasilah ketenangan. Amalan sebagai wasilah ketenangan sebagai contoh amalan seperti zikir, menjaga solat, membersihkan hati, muhasabah, sentiasa bertaubat dengan sepenuh-penuh pengikhlasan dan sebagainya. Yang keempat, Allah sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, seperti mana yang difirmankan oleh Allah bahawa manusia itu diciptakan hanyalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah tujuan utama kehidupan manusia, bertaubat kepada Allah, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jalan menuju ketenangan hati. Okay, baik. Kita pergi kepada kesimpulan. So, poin yang pertama adalah ketenangan hati memerlukan usaha rohani. So, hati yang tenang ni dia tak ada, orang kata apa, tak datang begitu saja. Yang mana dia perlukan usaha yang rohani. Contoh, macam kita perlu berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan menjaga amalan lah setiap hari. Yang mana dalam Quran Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud sesungguhnya dalam mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28. Yang mana dekat sini kita nampak yang mana zikir dan hubungan dengan Allah ni adalah satu kunci untuk ketenangan hati. Bila kita konsisten selalu, hati akan lebih damai walaupun menghadapi ujian hidup. Poin yang kedua adalah punca kegelisahan ialah jauhnya hati daripada Allah Azza wa Jalla. Hati yang jauh dari Allah ni sangat-sangat mudah untuk diganggu lah. Dengan contoh rasa apa? Rasa gelisah, rasa marah, rasa resah, lepas tu ada rasa dengki di hati. Yang mana Rasulullah dalam satu hadis ada Rasulullah bagi tahu yang bermaksud sesungguhnya di dalam jasad ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang mana hadis ni dia mengingatkan kita bahawa hati yang bersih dan dekat dengan Allah ni menentukanlah ketenangan hidup seseorang.
Poin yang ketiga adalah kembali kepada asas kehidupan rohani. Yang mana untuk menenangkan hati ni kita perlu kembali kepada asas kehidupan rohani lah, iaitu menyucikan hati. Kita kena selalu mengingati Allah dan menghidupkan amalan baik seperti solat, sedekah, membaca Al-Quran dan sebagainya lah. Yang mana dalam Quran, dalam surah Ar-Ra'd juga Allah berfirman, yang bermaksud dan orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah sahaja hati akan menjadi tenteram. Ini menekankan bahawa amalan rohani adalah asas untuk mencapai ketenangan hati. Poin yang keempat, yang terakhir sekali, adalah Allah sebagai tujuan utama kehidupan. Kalau kita menjadikan Allah ni sebagai tujuan hidup, confirm 100% hati kita akan lebih stabil lah, dan semua tindakan lebih bermakna. Dalam Quran Allah kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Yang bermaksud, barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya, nescaya Allah mencukupinya. Dalam surah At-Talaq, surah ke-65 ayat ketiga. Dan ada juga dalam hadis baginda Rasulullah yang bermaksud, beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Hadis Bukhari. Ini mengingatkan bahawa fokus utama hidup harus kepada Allah dan akhirat, bukan hanya kesenangan dunia yang sementara. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.